29 September 1972, pengisytiharan pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sebagai Chancellor Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1972, pengisytiharan pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Hajah Bahiyah binti almarhum Tuanku Abdul Rahman, Raja Permaisuri Agong sebagai Chancellor Universiti Malaya UM disempurnakan oleh Yang Mulia Profesor Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid, Naib Chancellor UM di Dewan Tunku Chancellor UM. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Tuanku Hajah Bahiyah merupakan Chancellor yang kedua UM dan wanita pertama yang dilantik bagi menyandang jawatan tersebut di Malaysia. Sejurus selepas selesai upacara pengisytiharan pelantikan, Baginda berkenan melantik semula Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Sufian bin Muhammad Hashim sebagai Pro-Chancellor UM. Baginda kemudian berkenan menyampaikan ijazah kepada 21 orang penuntut UM termasuk 3 orang penerima ijazah doktor kehormat. Istiadat yang bersejarah tersebut disaksikan oleh 2,000 orang jemputan dari dalam dan luar negeri, termasuk 80 orang wakil universiti-universiti dari seluruh dunia.